Ya, Assalamualaikum dan salam kemanusiaan. Okay, hari ini kita telah hadir ke Balai Perjalanan Tun Razak bersama seorang pengadu, di mana dalam kes pengadu pada ini beliau telah terjerat dengan satu sindiket pinjaman wang tidak berlesen lah, yang kita syaki sebagai ahlong lah. So dalam kes pengadu dia telah meminjam sejumlah wang pada bulan September dan juga telah membuat keseluruhan bayaran penuh pada pihak ahlong ni. Tapi apa yang berlaku, ahlong ni masih lagi meminta satu jumlah yang amat tidak masuk akal lah. Dah bayar sebanyak 1.1 juta lah macam tu. Ahlong ni minta lagi berapa? 1.4 juta lagi. Masih minta lagi, betul. Dalam masa 2 bulan ni. Dalam 3 bulan ni lah. Ya. Dah bayar 1.1, terima lebih kurang 900,000. Betul. Terima, betul. Minta lagi 1.4 juta. 4 juta. Ya, betul. Ada apa kekacauan atau kerubutan? Okey, semua ahli keluarga saya sebenarnya telah diganggu lah. Dan tuntutan pun akan ke office lah, ke pejabat lah jika tak dibayar lah. Okey, kita berharap agar satu siasatan dapat dijalankan oleh pihak agensi penguatkuasaan, di mana segala bukti-bukti, segala dokumen akan diserahkan kepada pihak pegawai penyiasat, dan kita berharap agar satu siasatan dapat dilakukan, dan juga sekiranya terbukti bersalah, kita berharap agar satu pendakwaan dapat dilakukan oleh pihak agensi siasatan.